Cik ni lah rosak susu sebelanga ini. Setengah PDRM. Bukan pasal kes saya ni. Saya rasa polis Selangor saja buat kerja lah. Boleh buat tangkapan, boleh geledah semua bukti, walaupun nombor plate tu palsu, boleh je buat. Saya rasa dalam beberapa hari saja dah buat tangkapan. Tapi yang benda yang paling menarik ni, ada setengah PDRM, sorry to say lah, segelintir tu, yang anggota-anggota polis tak tahu atas sampai bawah sudah makan kenyang lah, sudah puas hati, sudah perut pun sudah benci dengan wang ke, makanan ke, kita tak tahulah. Saya punya kes, ramai juga macam ni yang kena macam ni. 2 tahun lalu dekat NSK, pukul 5 petang, ada CCTV semua. Sampailah, tak ada tangkapan. Yang tangan saya macam ni ya. Sampai sekarang tak ada apa. Mungkin polis dekat Seremban tu atau Negeri Sembilan tu mungkin kurang pandai kot. Termasuk ketua polis dekat Negeri Sembilan. Sampai sekarang kes tak tahu siasatan ke atau surat kautim ke, kita tak tahu. Tapi yang paling sedih punya, ini ada satu Inspektor Syafiq dekat IPD Kulim. Tahun tu tahun election. Sudah mau masuk 4 tahun dah. Ini 4 tahun dah. Inspektor Syafiq. Sampai sekarang kau cakap nak dakwa orang tu. Yang orang yang masuk pondok PKR yang hentam saya tu. Apa cerita? Kau ambil lagi phone saya. Saya mangsa lah. Dah report kat integriti dalam masih dalam siasatan. Apa itu IPD itu ketua polis Kedah pun kurang matang ke atau kurang pandai ke, tak boleh siasat ke? Kalau you tak boleh siasat, bagi kat Bukit Aman lah. Banyak kes macam ni lah. Kita tak tahu lah, ini orang politik, kau tim. Tunggu nyawa saya hilang, lepas tu kes tutup. Apa bengong punya PDRM. Tapi terbaik jugalah, bukan pasal kes saya ni. Terbaik Ketua Polis Selangor. Terbaik lah saya rasa. Ramai yang masih lagi, walaupun orang cuti dia bekukan, disebabkan oleh saya seorang dengan anasir-anasir yang kicap ni. Respect you all lah, Ketua Polis Selangor. Yang lain kita tak tahulah. Mungkin tengah goyang telur ke lu orang. Tak nak malu ke lu orang. Banyak kes macam ni lah. Kau tim. Mangsa, naik turun balai polis. Lepas tu, kita pula jadi suspek. Phone kita pula kena rampas. Apa bengong punya orang tepuk dada tanya selera. Mengapa ada double standard?